Tandas dekat Mak Apps tak salah, okey. Event Outspeed pun tak salah juga. Sejujurnya lah memang salah aku sendiri sebenarnya. Sebenarnya sedih aku nak ceritakan. Phone 8000 aku ni jatuh dekat dalam tandas dekat Mak Apps, okey. Dekat event. Okey, tapi cerita dia ringkas je lah aku ceritakan. Sebenarnya phone ni dekat dalam poket. Okey, aku ada bawa dua phone lah. Aku bawa iPhone, aku bawa juga Samsung Z Fold 8 Ultra. Yang harga 8000 tu, tapi itulah kesilapan sendiri. Okey, masa tu nak memerut. Okey, aku memanglah aku letak sebenarnya dalam poket seluar aku ni. Okey, kau boleh nampak lah dalam gambar. Seluar aku ni memang sangat berfungsi sebenarnya. Okey, banyak zip, banyak boleh tutup lah dia punya poket ni. Tapi masa tu aku lupa nak zip poket. Kelang kabut. Lepas tu aku lupalah macam mana. Aku tarik seluar ke apa ke. Masa tu perpak terjatuh. Okay, dia terjatuh. Aku ingatkan macam lighter kot sebab tak nampak sekilas pandang. Kita habiskan memerut dulu. Lepas tu aku nampak, alamak, phone aku. Okay, lepas tu bila aku angkat saja phone lipat aku ni, okay, ini aku tunjuk pada korang lah dekat mana cara yang aku dah perasan. Jatuh dah agak tinggi jangan minta aku demo pula tandas ni macam mana. Tapi kalau sempat aku pergilah nanti. Okay, kalau kau perasan dekat bahagian kamera selfie ni dah ada sedikit kemek. Okay, dalam kamera aku harap nampak lah. Okay, dah ada kemek kat atas ni. Lepas tu kita pergi bahagian tepi body. Okay, dekat frame tepi ni pun sama. Okay, ini dan yang kedua. Lepas tu dekat bahagian bawah dah macam bersagat. Ini yang ketiga. Okay, setakat ni 3 lah. Yang 3 ni memang sangat nampak lah. Memang okey. Yang keempat, okey, dekat bahagian kamera ada sikit lah, sikit crack, tapi tak apa-apa nampak. Cuma mata aku nampak lah. Jadi sejujurnya kan, macam-macam lah aku fikir. Menyesal pergi event ada, menyesal memerut petang tu pun ada, kan? Tapi itulah, kadang-kadang orang kata benda nak jadi. Jadi disebabkan aku dah stres, satu gambar daripada Outspeed pun aku tak ambil, okey. Aku teruslah pergi Putrajaya malam tu bertenang-tenang, okey. Aku cubalah gambar biasa, selfie, zoom sikit sampai zoom habis. Jadi zoom habis kena faham lah, 30 kali dia memang kurang cantik. Dia 3 kali je lah telefoto dia. Tapi bagi aku dah cukup lah. Siapa nak zoom jauh hari, betul tak? Dan keesokannya aku sambung lagi sekali Putrajaya. Aku tak puas hati. Okey, aku selfie. Okey, aku selfie di bawah matahari yang cantik pagi. Okey, ada juga lah cuba ambil sedikit video ringkas, okey. Dan kamera belakang aku cuba juga zoom waktu siang pun sama juga. Okey, kali 3 tu maksimum lah dia punya cantik. Kau zoom pun tak pecah. Okey, dia cantik lah bila dah maksimum 30 kali. Memang tak boleh buat apa. Jadi bukanlah kelebihan zoom dekat phone ni. Kalau nak zoom jauh aku rasa S26 Ultra lagi cantik kot. Tak lupa juga dia ada lah dia punya kamera utama dia, kau boleh set up sampai 200 megapiksel lah. Ini cantik lah bagi aku kalau kau nak print kan. Dia punya MB pun besar. Selain daripada tu, dia punya upgrade macam biasalah. Charging makin laju, hampir 2 kali ganda, 45 watt, dan bateri pun makin besar, 5000 mAh. Dan tak cukup dengan tu, macam biasalah, phone Z Fold 8 Ultra ni nama dia pun Ultra dan dia adalah phone lipat. Kau boleh main game atas bawah macam ni, okey. Kau nak buat multitasking, kerja kiri, kerja kanan, nak buka pop-up Windows banyak-banyak pun boleh. Larat ke? Tak larat sajalah. Baik beli tak Samsung Z Fold 8 Ultra kali ni dengan upgrade yang bagi aku agak besar sebab kita dah sampai peak dah kan. Nak upgrade jauh mana sangat? Ataupun